Jadi Rasul ni dia berbeza dengan Nabi. Rasul ni orang yang Allah Ta'ala beri wahyu dan disuruh menyampaikan wahyu. Itu Rasul. Ada pun Nabi, orang yang Allah Ta'ala beri wahyu dan Allah Ta'ala tidak paksa untuk menyampaikan. Dia nak menyampai ke, tak nak menyampai ke, orang yang terima wahyu itu dia panggil anbiya. Orang yang terima wahyu dan disuruh menyampai itu dia panggil rasul. Itu beza antara rasul dan nabi. Ini kita belajar ni sifat rasul. Sifat yang keempat ialah menyampaikan mereka itu segala perkara yang disuruh sampai. Dalil menyampai mereka itu rasul serta dalil keadaan mustahil menyembunyi mereka itu rasul akan barang yang tersebut. Ini barang yang disuruh, perkara yang disuruh menyampai. Bahwasanya, ini kita fikir dengan akal. Sebab dia panggil hukum akal, kena guna akal. Bahawa jikalau menyembunyi mereka itu rasul akan suatu. Buat misal kata benda tidak. Buat andai kata, rasul ni tak menyampai. Sembunyikan ayat-ayat misalnya. Daripada barang yang disuruhkan mereka itu rasul dengan menyampaikan pada makhluk. Itu menyampaikan pada makhluk. Makhluk jin ataupun makhluk manusia. Nescaya jawab. Kalau rasul ni kita fikir dengan akal. Kalau rasul ni pakat senyap. Dia terima wahyu dia senyap. Tak menyapa kepada makhluk. Sama ada makhluk jin atau makhluk manusia. Jawapannya apa? Kalau dia tidak menyapa, nescaya adalah disuruhkan. Mana disuruhkan kita, apa disuruhkan dengan menyembunyikan ilmu. Kalau Nabi ni, para Rasul tak menyapa, nescaya disuruh dengan sembunyikan ilmu. Dan tiada harus bahawa disuruhkan dengan demikian itu, demikian membunyikan ilmu itu tidak harus. Tidak boleh hukum kata tak boleh. Setiap ilmu wajib kita kena sampai. Sebagaimana kita tahu. Kita tahu. Orang tanya kita halal ke haram. Kita tahu kata haram. Kita senyap tak mau jawab. Tak boleh berdosa. Kalau kita tak tahu, tak apa. Kita jawab, saya tak tahu. Tak apa. Kita tahu, kita tak berani nak kata tahu. Tak berani nak jawab. Tak boleh. Itu dipanggil menyembunyikan ilmu, maka hukumnya berdosa. Dan kerana telah datang daripada hadis, bahawa yang menyembunyikan ilmu itu, mana ilmu agama ni, hak kita tahu, kita sembunyi, mal'unun, dilaknat, dikuntukkan. Mal'un maksud dia dikuntuki, mana dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kerana ada hadis. Mana hadis? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi mal'unah. Nabi ada sebut dalam hadis. Katimul ilmi mal'unah. Itu hadis. Katimul ilmi, orang yang menyembunyikan ilmu, Nabi kata mal'unah, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tuhan laknat. Jadi kewajipan atas kita yang tahu, wajib kena menyampaikan. Bila orang tanya, orang tak tanya tak apa. Orang tak tanya tak apa. Tapi kalau orang tanya, kena menyapa sebab kita tahu. Katimul ilmi mal'unah
menyembunyikan ilmu. Nabi kata mal'una dilaknat oleh Allah Ta'ala, berdosa besar. Dosa besar. Orang tanya kita, rukun semayang berapa? Belajar sendirilah. Dia tanya aku. Dosa. Berdosa tu. Kita tahu wajib kita kena menyampaikan. Dan harus pada hak segala rasul. Sifat yang harus. Jadi sesat dak wajib. Dan sidik, amanah, tabligh, patonah, sesat dapatlah. Dan satu lagi. Dan harus, yakni harus pada akal. Harus, yakni harus pada pikiran akal. Pada hak segala rasul dan anbiya. Sama ada manusia itu bergelar rasul atau bergelar nabi. Satu perkara. Sifat harus ada satu. Sifat harus. Yaitu harus. Yaitu harus. Bersifat. yakni bersifat mereka itu rasul dengan segala sifat manusia. Mana bersifat seperti manusia. Anak ayat begitu ya. Nah, bersifat seperti manusia. Ini wajib kita kena tahu Rasul sifatnya manusia. Sebab zaman kafir Quraisy dulu, zaman Nabi SAW, antara orang non-Muslim, kafir Quraisy dia tak mau beriman. Sebab dia tak percaya sifat Harun ni. Dia kata kan? Dia kata kalau betul lah Muhammad ni Rasul. Nah, apa pasal Muhammad ni makan seperti kita? Kahwin, tidur seperti kita. Patut orang jadi Rasul dia tak makan, tak minum, tak sakit. Tak berjalan, tak kahwin, tak ada anak. Ini perangai orang kafir Quraisy. Jadi maka waktu kita belajar sifat Harun ni, kalau ada orang dakwa gitu kan, kita boleh jawab harus bagi Rasul bersifat seperti manusia. Harus. Tidak bermakna orang jadi Rasul tak boleh makan nasi, tak boleh minum teh. Harus. Pasal dia ni manusia. Nah, dia ni manusia. Hak tak makan, tak minum, tak kahwin ni malaikat. Maka Rasul ni manusia. Ini yang nak tujuan kita ngaji Harun ni. Nah, tak ada orang beranggapan Rasul ni pun malaikat juga, tak kahwin, tak makan, tak minum. Ada jawapannya, Rasul ni bersifat seperti sifat manusia. Namun, walaupun Rasul ni makan, minum, kahwin, tidur, sakit, berjalan, bekerja, walaupun dia bersifat seperti manusia, tapi sifat yang ada pada Rasul itu yang tiada mencederakan qadar. Qadar itu maknanya pangkat. Yang tiada mencederakan qadar, yakni pangkat darjat mereka itu Rasul yang maha mulia. Jadi darjat Rasul ni orang mulia. Walaupun dia makan, tidaklah cara Rasul makan ni boleh menjatuhkan MS sebagai seorang Rasul. Dia tak kata dia makan ni boleh jalan belang, boleh berlari kau makan dengan tangan kiri orang tengok Rasul apa benda gitu makan berlari. Tak ada. Rasul makan tetap makan sebab dia manusia. Tapi cara dia makan, dia berjalan, dia tidur, dia kahwin tidak seperti manusia. Dan maknanya akhlak dia tu bagus. Dan tidak buat dia kahwin, dia tidak buat kahwin menaik, dia makan, dia tidak buat kahwin tidak senonoh. Tu. Yang tidak mencederakan. Jadi kalau orang tanya Rasul makan ke tak makan, tapi cara Rasul makan tidak menjatuhkan maruah dia. Rasul kahwin, ya, tapi cara Rasul kahwin tidaklah menjatuhkan image dia sebagai seorang Rasul. Seperti contohnya, apa dia? Rasul ni bersifat seperti manusia, contohnya seperti makan.
Rasul makan. Nah, pak manusia pun makan. Tapi manusia makan kadang-kadang ada tak senonoh. Contohnya makan dengan tangan kiri. Baru Rasul tidak berlaku. Rasul makan, kita makan. Tapi manusia biasa makan kadang-kadang dengan tangan kiri. Dan tidak ada makan sambil berdiri, makan sambil berlari. Rasul tak ada. Tak ada makan sambil berlari, sambil berdiri. Dan tidur. Kalau orang tanya, Rasul apa tidur? Rasul ke manusia. Rasul ni bukan Tuhan, bukan malaikat. Dia manusia. Kalau manusia tidur, dia pun tidur. Ini tujuan nak kita belajar separuh ni. Jadi orang non-Muslim, dia tak boleh terima Muhammad ni Rasul. Kerana Rasul tidur juga. Dia kata patut orang jadi Rasul ni. Tak tidur, tak makan. Kan? Tak berjalan, duduk dia apa patung. Dia buat patung dia tu. Kan? Dia buat patung, dia semua patung. Dia kata ni Rasul. Dia kata ni tak berjalan, tak makan, tak cakap, tak kahwin. Duduk dia buat dengan batu, buat dengan kayu. Jadi kita Islam ni kena tolak. Maka wajib kita beriman. Rasul ni bersifat dengan sifat harus. Jadi Rasul ni contoh sifat Rasul seperti manusia. Manusia makan, Rasul makan. Dan tidur, manusia tidur, Rasul pun tidur. Dan sakit, manusia pun sakit, Rasul pun sakit. Tapi sakit Rasul itu sakit yang sedikit, bukan banyak. Jangan pula kita tahu Rasul pun kena COVID-19 juga. Berat, dia tak khabar. Masuk oksigen, itu bohong. Jangan kita tuduh Rasul ni, walaupun dia sakit, walaupun dia demam, dan sakit dia tu boleh menjatuhkan maruah sebagai seorang Rasul. Sakit berat, jangan. Kita jangan kata begitu, tu berdosa. Berdosa. Sakit sikit-sikit. Kena kata gitu. Rasul pun sakit. Kalau kita tanya sakit macam mana Rasul? Masuk hospital kau. Masuk wad kau. Dok, sakit sikit-sikit. Sakit sikit-sikit. Dan tidak kata Rasul ni sakit berat. Jadi kalau ada orang kata Rasul ni sakit berat, itu adalah perkara yang boleh menjatuhkan MS sebagai seorang Rasul, maka berdosa kita kata begitu. Jangan kita kata, Rasul berat, sakit tak khabar. Jangan kata itu. Sakit sikit-sikit. Ini kata begitu. Sakit itu sedikit-sikit. Dan bergurau yang halal. Apa dia bergurau yang halal? Kahwin. Kahwin ni kurang. Bergurau antara suami isteri itu dia panggil gurau yang halal. Itu gurau. Gurau mana kahwin. Dan itu baik. Jadi bila kita mengaji sifat harus, maka wajib kita i'tikad bahawa Rasul ni, segala Rasul bersifat dengan sifat harus seperti manusia. Contohnya tidur. Contoh dah. Jadi tidur Rasul tidaklah membawa kepada kekurangan pangkat darjat mereka yang tinggi. Jangan pula kita sekolah, Rasul berat tidur. Tak sedar subuh. Jangan kata begitu, tak baik. Itu menjatuhkan darjat seorang Rasul. Rasul tidur. Ya, mungkin Rasul bukan malaikat, bukan Tuhan. Tapi tidur Rasul tidak membawa kekurangan, tidak membawa kecacatan darjat seorang Rasul. Kena duduk situ. Kalau ada kata Rasul ni tidur sehari suatu 24 jam tak bangun-bangun, jangan percaya. Jangan percaya. Itu bohong. Jadi membohongkan Rasul ni dosa besar. Selain pada tidur,
seperti makan minum. Rasul makan, Rasul minum. Dan kita kena percaya Rasul ni makan minum. Tapi cara Rasul makan, cara Rasul minum tidaklah sampai kepada menjatuhkan pangkat darjat seorang Rasul. Dan sakit sedikit-sedikit. Yang kata banyak. Dan maka kalau kita dengar cerita sama ada daripada hadis atau daripada tafsir Quran, dan bisa lagi kita dengar. Dan dalam cerita tu zahirnya Nabi dan Rasul ni ada kecederaan. Nah, OKU kau gapo misalnya, maka wajib kita takwil. Mana kita takwil, mana kita kena paling dengan maksud yang baik, jangan maksud yang jahat. Takwil. Contoh. Nah, contoh ada di dalam sejarah, dalam cerita seperti Nabi Ishaq dan Nabi Yakub. Jadi ada cerita kata Nabi Ishaq ni buta. Nabi Yakub pun buta. Jadi kita bila dengar cerita tu, kita kena takwil. Takwil lagu mana? Nabi Ishaq, Nabi Yakub bukan buta. Apa tu? Dia kelabu mata. Kelabu. Buta lain, kelabu lain. Kelabu ni, mata kelabu ni tak jelas. Buta tak apa langsung. Tak jelas. Macam orang kena tukar manik kau apa, tak tukar kat kelabu. Tak apa tu, nak bawa kereta tak boleh, nak berjalan pun tak boleh lah. Jadi kita kena tahu itu. Jangan sekali-kali kita kata, oh berat Nabi Yakub buta mata. Maka berdosa kita kata gitu. Asal kita merendahkan imej seorang Nabi dan Rasul. Kena kata, Nabi Ishaq dan Nabi Yakub ni, mata dia kelabu. Tidak buta. Buta tak boleh jalan terus. Ni kelabu. Bapa kelabu? Sebab dia ni banyak menangis. Dan kerana dia rindu kepada Nabi Yusuf. Tak kala Nabi Yusuf tu hilang. Dan tu jadi apa? Rindu. Kelabu. Jangan kita tahu. Setara Nabi Yakub pun buta tak apa kata. Berdosa kata gitu. Itu bukan emeh sebagai seorang Rasul. Begitu. Ataupun kita dengar lagi cerita-cerita. Dan kita kata Nabi Ayub. Contoh dah. Nabi Ayub penyakit kulit. Dia naik penyakit kulit. Maka penyakit kulit Nabi Ayub ni sikit-sikit. Bukan banyak. Jadi kalau ada orang cerita, oh Nabi Ayub seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala penuh dengan korak, dengan kudih. Jangan, itu tak baik. Tak baik. Nah, tak baik. Siapa ada cerita kata, Nabi Ayub ni tubuh dia bulat. Kuat tak kuat kudih. Bulat ni tobik kok kulit. Itu dosa dia. Dan kalau salah adik kakak baca cerita kau, dan dalam makalah kau gapo kau jangan. Dan kita Nabi Ayub tu memang ada sungguh penyakit kulit. Sikit saja. Ada kata penyakit kulit ni macam korak. Duk lekat tubuh. Duk garu depan orang kerukrak tu. Sikit saja. Sehingga sikit tu ikut riwayat. Kalau orang tengok pun tak perasan. Kata dia ni ada penyakit kulit. Sikit. Tidak kata berdenai macam orang kena kecimani hidup. Kalau orang kecimani yang berat dah. Berat. Tidak siapa tahap tu. Sikit-sikit kita kena tahu. Jangan sekali-kali kita merendahkan imej seorang Nabi. Kalau kira Rasul ni bersifat dengan dengan kudih, kuat, buta, tak nampak. Siapa dia nak ikut? Siapa dia nak ikut Rasul? Sudah tentu orang tak akan ikut. Nak ikut Rasul apa buta. Jadi
pudih, nah, buruk. Ni benda yang boleh menjijikkan orang. Macam mana orang nak ikut? Rasa tu pudih, tak mahu kau ikut. Nah, jadi menyebabkan orang liar, mana melarikan diri, tak mahu sokongan. Sebab pudih, buruk, korak, panas. Nah, macam mana apa? Tidak sampai tahap tu. Sikit-sikit. Tu sikit-sikit. Jadi, kalau orang tanya kenapa Rasul ni sakit juga. Misalnya orang tanya, kita nak jawab. Rasul-Rasul ni manusia yang Allah Ta'ala paling sayang. Sebab tu dia angkat jadi Rasul. Sifat ngesidi, amanah, tabligh, patonah. Kenapa sakit juga? Kelabu mata juga. Jadi kita nak jawab ke mana? Kita kena jawab. Adapun hikmah. Ataupun faedah. Para Rasul ni bersifat seperti manusia. Manusia demam. Rasul pun demam juga sikit-sikit. Jadi adapun faedah. Rasul ni bersifat seperti manusia. Ada sakit, ada demam sikit-sikit. Ialah kerana nak membesarkan pahala mereka itu Rasul. Jadi Rasul ni dia pahala besar dah. Dia ahli syurga dah. Tapi Allah nak menambahkan lagi pangkat darjat Rasul. Tuhan uji dengan cubaan. Maka Rasul sabar. Lagi bertambahlah darjat. Jadi ada kala Tuhan uji itu nak membesarkan lagi darjat pangkat. Atau hikmah di sebalik Allah Ta'ala beri juga pada Rasul ni sakit, demam sikit-sikit. Kelabu mata sikit-sikit. Antara hikmahnya nak mengajarkan kepada umat. Nak suruh kita umat ni sedar. Umat ni tahu. Nak suruh umat ni perasan. Perasan lah ke mana? Kalau Rasul tu sakit sikit-sikit. Pak kita tidak Rasul ni sakit. Sabar je lah. Setara Rasul pun kena sikit-sikit. Apatah kita tidak Rasul. Contohnya seperti kata, benar-benar yang kekurangan. Hikmahnya seperti lupa. Contoh dah. Maka Rasulullah semaya zuhur atau puasa satu hari, dia sembahyang 2 rakaat. Tahiyat awal dia beri salam. Dia beri salam. Bila dia beri salam, sahabat tanya, sembahyang qasar ke lupa? Pasal zuhur ni 4 rakaat. Tiba-tiba Rasulullah lepas tahiyat awal beri salam. Sahabat langsung tanya, adakah engkau qasar? Qasar tak? Qasar ke? Au nasita ataupun lupa. Lupa kiwi salah. Ataupun kerana qasar ke? Engkau qasar ni 40/2. Maka Rasulullah baru perasan. Maka Rasulullah jawab, aku lupa. Bila lupa, Rasulullah sambung 2 rakaat lagi cukup 4. Sambung 2 rakaat lagi. Tak payah takbiratul ihram dan sambung 2 rakaat lagi. Jadi baca tahiyat akhir beri salam. Kemudian sebelum pada salam Rasulullah sujud sawi. Jadi lupa Rasul itu. Jangan kita menghina. Jangan kita tahu Rasul pun tak ingat juga apa nama orang ni. Jangan. Jangan kita tahu gitu. Secara Rasul orang Melayu pun terlupa. Jadi salah kita kata Rasul ni terlupa tu nak menjatuhkan image dia sebagai seorang jangan. Jadi kita kena berpegang pada hikmah. Bahasanya Rasul tu lupa. Kemudian dia sambung balik 2 rakaat. Nak mengajarkan kita. Seandainya kalau kita sembahyang zuhur 2 rakaat. Sudah beri salam kita teringat 2 rakaat lagi tak sudah. Tak cukup. Kita boleh niat. Niat dalam hati aku kembali kepada sembahyang.
maka kita naik buat 2 rakaat lagi. Nah, baca tahiyat akhir baru beri salam. Dan sunat sujud sawi sebelum pada beri salam. Ada. Rasulullah tak berlaku pada Rasulullah, kita nak buat macam mana? Nah, mungkin kita tak tahu arti sujud sawi ni apa syarat dan peraturan. Dan mungkin kita tak tahu kalau kita wisalah dengan terlupa ni, maya ni, dan masih diberi peluang untuk kita kembali kepada semaya semula. Jadi bila cara Rasulullah waktu itu mengajarkan kita ingatlah, selalu kita main zuhur ke isya ke, asar ke, baca tahiyat, tiba-tiba wisalah tak ingat. Maka sudah wisalah kita teringat, ada 2 lagi. Tahiyat awal baru. Kita niat dalam hati, aku kembali kepada semaya. Kita pun naik rakaat yang 3, rakaat yang 4, baca tahiyat. Dan sunat sujud sawi. Dan sujud tak apa. Jadi kalau tak berlaku pada Rasulullah, macam mana kita nak tahu cara kalau kita berlaku ke alpaan semasa kita semaya? Bagaimana kita nak? Tak ada hikmah. Dan ada kala hikmah berlaku pada Rasul. Berlaku juga sakit sikit-sikit, demam sikit-sikit, mata kelabu sikit-sikit. Nah, antara hikmah lain, nak mengingatkan kita manusia. Khususnya kita umat, nak mengajari kita umat, bahawa sesungguhnya dunia ini, hina, bukan tempat sempurna. Tempat sempurnanya di akhirat dalam syurga. Nak ayat kata, nak beritahu kata, dunia ni hina. Maka kerana dunia ni hina, ada kala kita ni sempurna, ada kala kita terlupa, ada kala kita sakit. Tempat yang tidak hina, tak sakit, dalam syurga ni tempatnya sendiri. Mengingat. Itu hikmah atau pengajar. Dan dunia ni juga bukan tempat balasan. Dunia ni bukan tempat balasan. Walaupun kita semaya sujud lekuk dahi-dahi pun, tak dapat apa benda. Tak ada kata lepas sujud ada duit ke RM10 di atas jaduh. Tak ada. Ada kata lepas salam kakak ada poket ada duit RM50. Tak ada. Nak mengingatkan kita, dunia ni bukan tempat balasan. Kalau orang menganggap dunia tempat balasan, maka tentu dia sudah sembahyang kakak ada poket. Ada. Tiba-tiba tak ada. Leluh saja sembahyang, tak ada apa benda lah. Jadi, dia salah sangka. Jadi kita orang mukmin sembahyang siang malam, tak ada benda yang kita dapat. Kenapa? Allah Ta'ala nak balas di akhirat. Dunia bukan tempat balasan. Dan juga mengingatkan orang yang derhaka, orang yang tak semayang, walaupun dia tak semayang, tak kena sakit perut. Dia tak aja semayang 5 waktu, tapi tak ada sakit perut pun, sakit kecil manis. Nak mengingatkan kita tak semayang, walaupun tak sakit perut, dunia bukan tempat balasan. Mengingatkan kita. Jadi, atas dasar itulah, kita wajib percaya Rasul ini bersifat dengan sifat harus, hikmah, ataupun faedah apa yang berlaku pada Rasul, nak mengajar cara kehidupan kita. Kalau Rasul tak ajar kita nak makan nasi ke mana? Kalau Rasul tak makan nasi, kita nak makan lagu mana nasi? Jawapannya kalau Rasul tak ajar makan dengan tangan, boleh jadi kita makan dengan kaki supaya beruk. Tengok beruk. Dia pegang wepo dengan kaki, dengan tangan, pegang berlaku. Apa? Sebab tak ada Rasul yang mengajarkan dia. Kita ni, Rasul yang tamu Nabi Adam, ajar cara makan. Tangan ada 2, tangan mana? Tangan kanan. Itu ajar Rasul. Kalau Rasul tak ajar, boleh jadi kita makan ambil nasi lepeng ya, pukul mulut cuah dalam mulut su. Dan tak ada yang mengajar. Cepat sikit ni dah ambil ke tangan suat yang mulut. Kalau kita letak pukul mulut buh dalam pinggan lagi ke mana? Bum.
Nah, dia masuk sepengah lalu tak payah tak kali cepat sudah. Tak leh. Pasal ini Rasul aja. Lembu makan dengan mulut. Dia tak pegang dengan kaki. Engkau tak Rasul tidak ajar lembu cara makan. Nah, lembu berok tak basuh. Sebab tidak ada Rasul yang mengajar ke lembu cara basuh berok, basuh kecil. Jadi harus bagi Rasul sifat di manusia. Ada buai, ada suci. Hikmah nak mengajarkan kita. Cara mana nak bersih? Cara mana nak ada sah apa ni? Buai besar basuh ke mana? Kalau salah tak ada air nak basuh ke apa? Kau nak pakai sapu ke baju ke itu apa? Misalnya kita nak basuh. Nak buat air besar nak basuh. Air tak ada dalam tanah. Kalau Rasul tak ajar boleh jadi kita cabut baju jubah sapu punggung. Apakah balik? Boleh jadi. Tapi bila Rasul ni sifat harus. Bila dia nak suci, kalau tak ada air, dia suci, dia sapu dengan batu ataupun dengan ketah. Itu mengajarkan kita dan hikmah Allah Ta'ala latih Rasul sifat dengan sifat harus. Dan Rasul sakit. Bila Rasul sakit, Rasul berubat. Maka mengajarkan kita bila kita sakit, kena berubat. Kena berubat dan ada usaha kan. Itu hikmah sebenarnya. Jadi wajib kita beriman. Rasul bersifat dengan sifat harus. Maka hikmahnya sebagaimana yang saya beritahu itulah. Karena dunia ni bukan tempat serpenuh. Sabda Nabi SAW, "Kul fid dunya ka'annaka gharibun aw sabilun." Anggaplah dunia ini tempat musafir. Maknanya suatu hari kita akan kembali tempat yang asal mana di dalam syurga. Tempat yang sejati. Dunia ni bukan matlamat kan. Tempat musafir aja. Baik. Dan dalil bersifat mereka itu. Mana dalil? Mana dalil kata Rasul ni bersifat mereka itu Rasul. Dengan ia demikian itu. Demikian mana? Makan, minum, tidur, sakit, kahwin. Dalilnya dilihatkan beberapa sifat itu, sifat makan, minum, kahwin, sakit, gurau ni dilihat oleh sahabat. Ada pada mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita tidak sahabat ni kita tak lihat. Tapi kita dengar daripada ulama dengar daripada ulama dengar siapa pada tabi'in dengar pada sahabat. Sahabat tengok Rasulullah ni pergi tempat buai basuh dengan apa benda. Jadi sahabat, maka sahabat ni lah rakyat kepada tabi'in ni rakyat pada ulama siapa pada kita, siapa pada kita. Mana tidak cerita dongeng tak lah. Dan menghipung. Jadi jelas. Jangan kita was-was lah, wajib kita etikak. Bahasanya Rasul ini dan bersifat dengan sifat harus. Antara tujuan kita mengaji sifat harus ni, nak menolak dakwaan. Andainya orang ajaran sesat atau orang non-Muslim, dia tak boleh terima Nabi Muhammad ni. Manusia ni Rasul sebab makan minum. Tak boleh terima. Sehingga zaman Nabi pun, wak Abu Jahal, Abu Lahab ni, bila dia tak mahu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan wak Abu Jahal, Abu Lahab ni. Wak kerah. Degil dia, sombong dia. Dia kata, "Ma li hadzal rasul." Rasul apa benda dia? Dia buat macam tu. Ma li hadzal rasul. Rasul apa benda dia? Yaqulu ta'am. Makan nasi pun kita juga Rasul apa dia? Wa yamshi fil aswaq. Berjalan pada pekan-pekan.
Kan Rasulullah kan dia pergi ke pekan, pergi ke pasar, membeli. Mungkin dia manusia. Jadi orang non-Muslim ni dia protes. Tak layaklah Muhammad jadi Rasul. Sebab Muhammad ni berjalan kat pasar-pasar. Nah, makan, minum. Patutnya orang jadi Rasul ni duduk dia, apa patung. Dia, tak makan, tak minum. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi kita supaya jawab Muhammad. Mungkin kena jawab kepada orang yang berkata Rasul apa benar ni makan apa kita ni. Kan? Tidur, kahwin apa kita. Kan? Kalau Rasul tak tidur, siapa nak ajar kita tidur? Kan? Kalau Rasul tak ajar cara tidur, boleh jadi kita tidur tongis, perut, perut. Kan ke mana? Tak ada yang mengajar. Yang kita boleh tidur atas tilang, atas katil. Kerana Rasul yang mengajar. Kalau Rasul tak mengajar, boleh jadi kita tidur perut tergantung di dalam kayu. Kalau ke mana dah? Tidur telanja bogel. Jadi Allah Ta'ala ajar pada Muhammad menjawab. Jawab dakwaan orang non-Muslim. Dia kata Rasul apa benar ni makan, minum, tidur, sakit, demes. Jawab oleh Muhammad, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Muayak pada puak ni Muhammad. Wayak ana kul kata oleh innama ana basyarum. Aku ni manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat. Aku ni manusia. Mislukum supaya kamu dah mu makan, aku mu tidur, aku tidur, mu sakit, aku sakit. Aku manusia. Cuma beza antara aku dengan kamu. Beza aku dengan kamunya yuha ilayya. Beza aku dengan aku ni dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wahyu ke aku. Cuma nyapa ke hukum. Tu je soal makan minum, aku manusia sepuluh. Nak menjawab dakwah orang Muslim ni. Nah, dia rasa tak pernah sabar. Seorang Rasul makan minum, kahwin, tidur, sakit. Jadi bila tu ayat ni, nah, untuk membatalkan dakwaan orang non-Muslim, nah, dia bertanggapan Rasul ni tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh tidur, tak boleh sakit, tak boleh berjalan. Dan menghipungkan sekalian makna bagi segala perkara di etika ini, sekalian makna bagi segala perkara. Ini segala perkara ini makna sekalian sifat-sifat yang dietikakan itu mana? Ya wajib bagi Allah 20. Lawan pula mustahil 20. Harus 1. Yang wajib bagi Rasul Pak Sidi amanah tabligh patanah. Lawan pula Pak jadi 8. Harus 1 jadi 9. Apa? Jadi terkandung 41 aqaid dengan 9 aqaid terkandung jadi 50. Terkandung semua tu dikandung, tersirat, tersurat di dalam 2 kalimah syahadah, iaitu 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah, 51 aqaid. Muhammadur Rasulullah, 9 aqaid jadi 50. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, yakni tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tiada Tuhan, mana tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Allah saja yang sebenar. Kalau tidak sebenar banyak tali nafi. Kita tadi nak kata tiada tokong, tiada patung, tiada ular, tiada naga, tiada dewa, tiada hantu melainkan Allah. Tak boleh. Patung ada, hantu ada, ular naga ada. Maka kita nafi tiada Tuhan yang dikatakan sebenar. Hanya Allah saja sebenar. Hak lain itu palsu, tidak sebenar. Hantu. Tadi kata tiada patung, tiada tokong melainkan Allah. Tak ada lah, ada tu orang buat dengan batu, dengan kayu. Tiada yang sebenar kecuali Allah. Kan? Maka adalah 2 dan Muhammad itu. La ilaha illallah Muhammad Rasul, artinya
tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Maka adalah dua kalimah ini, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juru bahasa. Apa maksud juru bahasa? Yakni menterjemahkan bagi baraya di dalam hati daripada iman. Contohnya orang non muslim, kalau dia mau nak Islam, nah, dia kata saya nak jadi mu'alaf, nak Islam, wajib kita ajar dia supaya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuan apa dia wajib kena bersyahadah dengan mulut? Tujuannya bila dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapan di mulut itu menterjemahkan barang tersurat dalam hati bahawa dia ni beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Itu tujuan. Kalau setakat dia kata, aku Islam, suruh mengucap tak mau, tak boleh, tak sah. Nah, dan tiada diterima Islam daripada orang yang hendak masuk Islam pada agama Islam, malaikat dengan berlapas dengan kedua kalimah ini, dengan barang apa lorak ni lurah ni bahasa. Manakala ada orang non-Muslim nak masuk Islam, wajib dia kena mengucap syahadah. Bila dia mengucap syahadah, tak kira lah dia mengucap syahadah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Jepun, dengan bahasa China, ikutlah. Kalau dia tak boleh ikut Arab, ikutlah. Ikut bahasa Melayu, kata tak boleh. Dia nak kata asyhadu, tak boleh. Maka terjemah ke bahasa China. Dengan barang apa luruh sekalipun nak suruh dia terjadi Islam. Jadi bila dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapan itu menjadi juru bahasa menterjemah apa yang tersirat dalam hati sanubari, iaitu ia tersirat, dia sudah mengaku Allah, mengaku Rasul. Itu juga. Jadi kalau kita mengucap tak boleh. Nah, itu syarat. Sahlah Islam dia. Dan wajib atamukallah wallahu a'lam subhanallahi wala haula wala quwwata illa billah.